So hi guys, so untuk video kali ni, vlog kali ni, kenapa aku buat video ni? Sebab hari dah hari terakhir aku untuk jadi protege dekat MNFSB. Aku saja nak create moment lah untuk diri aku sendiri, orang yang tengok video ni boleh tengok lah apa yang aku buat daripada awal pagi sampai habis kerja. Betul, actually hari ni aku ada macam iftar kawan-kawan aku. Sebab hari ni sekarang pukul 7.17. Selalunya kami punya office hour start pukul 8.30, tapi sekarang sebab bulan puasa, so start masuk pukul 8. So macam biasalah aku akan siap-siap. Ya Allah, apa susah sangat nak masuk ni. Stay tune. So aku akan buat video ni daripada hari ni, hari last aku jadi protege, until aku masuk tempat kerja baru. Let's go. Welcome back guys. So sekarang dah keluar rumah tadi. Kereta ada problem. Okay, so ada orang ambil rahsia. So sekejap pagi aku akan bersiap saja. Aku tak nak balik sikat rambut dulu sebab nak siap dalam kereta, nak buat video ni pasal. So guys, simple je. Laki ni simple. Just perlukan sikat. And untuk rambut sikit, aku pakai sisok sebab aku punya wax habis. So first, biasalah kita sikit-sikit dulu sikit. Tak nampak kan? Tapi tak apa, video aku suka ni aku lah. Okay, so bagi cepat sikit video. Kita sikat sikit, nak bagi ada volume rambut. And then siap. Simple je lagi ni guys. Okay, next, apa yang aku akan pakai is Perfume by Perfume Paradise. So aku paling suka buat masa ni lah. Aku dah 2 kali repeat untuk Gardenia sebab diajar oleh Allah, mana lampu? Sebab dah diajar oleh girlfriend aku. So dia kata dia bagi aku hadiah first. Ni Gardenia ni. So bila dah lama pakai, aku rasa jatuh cinta dengan perfume. So kita pakai 3 kali je guys. Memang kau jatuh cinta. So itu saja untuk get ready with me untuk vlog kali ni. Jumpa korang dekat MNF. Bye. Selalunya aku akan sampai sini macam 3 minit ataupun 4 minit sebelum pukul 8. Kalau macam hari biasa sebelum pukul 7.30. So a new achievement. Bye guys. So guys, ini tempat kerja aku yang lama, tempat posisi aku. So bila dah nak habis ni, tempat aku ditukarkan kat situ guys. Okay, itu saja. Yang lain tak sampai lagi sebab bos tak ada.
mesin putus stay. Untuk masih bernafas di dalam, dia dah ditarbiah dengan tarbiah yang benar. Dia kata apa? Wahai ibu, Bagilah sikit. Kau wajah muka hang dah tendah. Bagilah ucapan sikit. Tak ada ucapan dah hang. Hidup kami hidup lagi bersyukur. So, sekarang jam menunjukkan pukul 4. Timing untuk balik. So, thank you MNF. So guys, hari ni sebab kita orang, aku bangun tidur. So hari ni kita orang hari ni Jumaat. Jadi kita orang semua ni, Ipan, ni Izul, kita orang nak pergi solat Jumaat. So petang seorang, ada orang. Biasalah baru bangun tidur, cakap pun tak betul. Yang ni nama dia Messi. Lionel Messi. Yang ni Dayus. Barack Obama. Ya. John Biden tak mau. So, jumpa lagi sekejap lagi. Bye bye. Tak dapat dah duit. So, aku kena buat rekod lah ni. Kena rekod lah. Bukan. Aku dah rekod sekejap. Dan dengan ini adalah hari terakhir. Yeay. So, tepikan spread kereta sebab hari ni ramai. Ni Dayus. So, yeah. Yes, aku lama lah tak datang dekat Alostar ni. Tak dulu buat apa pun. Ipan mau mampus. So kami dah sampai dekat dataran Alostar. So tu masjid tu. Ada ni hari ni. Ada ceramah-ceramah sikit. So ni makan nasi sakarkan Arab. Tu dengan apa ni? Vietnam roll. Air cabang. That's all. Air magic. Betul. Tujuan apa? Nak mencari rupiah dan ibu segala pedoman ialah Al-Quran. So guys, malam ni kita orang dah habis untuk spend time sama-sama. Kita orang akan balik. So, jumpa korang untuk beberapa minit yang lepas. Akan sambung teruslah untuk pergi ke tempat kerja baru. Tunggu esok. Actually, benda ni 2 minggu, seminggu lagi kot. So after that aku akan sambung video ni. Bye.